Pemancing kena alert pasal benda ni. Okey, orang dah bagi tahu spot, korang kena bersyukur lah. Okey, spot cantik, boleh nampak spot memang cantik geng. Orang dah bagi tahu korang dah, ni spot lah, spot korang masuk memang cantik. Tapi yang tak cantiknya kat sini geng. Jom belakang sikit. Ni geng, kau tengok ni geng, ni apa benda geng? Apa benda ni? Ni apa benda geng? Ini antara masalah pemancing tak bersyukur. Orang dah bagi spot, buang sampah merata-rata. Ni bukan satu tau ni. Tengok ni. Kalau kau nak cakap ini orang lain, menipu lah kan. Kalau kita nak cakap ni pekerja lah apa semua, ni kau tengok tali okey. Ni tali braided, memang tali pancing geng. Sepak lagi ni sampah ni geng. Jadi orang dah bagi spot tu, orang dah beritahu spot tu, bersyukur satu. Kedua, jangan buang sampah merata-rata. Sebab ada je yang mata-mata memahati, bukan selain daripada pemancing geng. Kalau tempat ni kena sita, tempat ni kena tutup, korang juga yang melepas. Jadi seorang pemancing kena bertanggungjawab. Jadi hopefully dapat something dalam video ni geng. Jadi pemancing yang bertanggungjawab. Jangan lupa juga solat 5 waktu, kewajipan dan bangun selangkawan. Assalamualaikum.